Sebelum ni, perjuangan saya dengan TikTok ni memang parah. Cuba bayangkan, nak buat konten tapi gelap, tak saya kosong, nak buat live, tak tahu nak buat apa. Nak bagi orang tu stay tu susah sangat. Nak sampaikan maklumat pun rasa macam tak profesional, tak berwibawa. Nak engage customer tu, mustahil gila lah. Saya Jamal Aizat daripada Honda Vista Auto Senayan Berhad. Tapi, tahu tak? Selepas saya join training TikTok content dan live strategi bersama Coach Kayo dan P10X Academy, semuanya berubah. Seriously, luar biasa. Saya belajar benda yang sangat hebat. Bukan setakat basic, tapi selami betul-betul macam mana nak gunakan ChatGPT dengan tepat dan menjadikan idea konten yang tak pernah habis. Ini semua pengubah permainan. Lepas tu, bab shootingan editing memang mantap. Saya dapat dia ajar editing dengan betul, dapat tahu aplikasi baru yang terkini dan mempercepatkan kerja saya. Tak perlu pening kepala lagi supaya editing kita lebih cepat. Tak perlu buat lama. Ilmu dia padu. Boleh terus guna sekali pakai. Jadi, pada sesiapa di luar sana yang rasa sesat dengan TikTok, please lah. Kalau nak belajar TikTok content dan live strategi, wajib sign up dengan Coach Kayo. Kenapa? Sebab cara pembelajaran dia sangat menarik, mudah difahami dan senang sangat nak dipelajari. Tak kira lah awak tu orang baru, orang muda ataupun golongan senior, semua sekalipun. Ilmu tu sampai. Penyampaian dia sangat jelas dan bersemangat. Coach Kayo ni bukan menjual mimpi. Dia bagi strategi yang sangat berkesan dan boleh terus anda praktikan. Ini adalah pelaburan yang terbaik untuk masa depan TikTok game. Korang semua. Percayalah, korang takkan menyesal. Ayo, kita tingkatkan kemahiran bersama supaya dapat lebih maju. Peace, yo.